Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, lebih dahulu cikgu mengucapkan terima kasih kepada Puan Rizwati dan juga Ustazah Nurmayati selaku guru media di sekolah kita untuk sesi soal jawab berkaitan dengan makanan tradisional masakan Melayu. Okay, jadi cikgu mengharapkan kamu ambil kesempatan ini untuk menimba ilmu, tanyalah seberapa banyak yang boleh, okay, untuk kamu tahu dan kamu sediakan bahan untuk pameran kita nanti. Jadi dengan itu cikgu mempersilakan cikgu Puan Rizwati dan juga Ustazah Nurmayati untuk meneruskan temu bual kita pada hari ini. Okey, boleh mula. Tanya soalan. Okey, masakan yang Ada kita soalan? itu dia. Apa makanan yang kita masak baru ni? Sabu. Sabu. Oh, ya, orang dah jawab. Toge kamu. Saya. Okey. Apakah asal usul makanan tradisional Melayu? Okey, boleh perincikan sebab nampak terlampau umum. Kita tahu memang makanan ni asal usulnya daripada Melayu. Tapi kita nak tahu apakah keunikan kita, masakan kita tu. Soalan nampak umum. Okey? Jadi kita nak perincikan berkaitan makanan orang Melayu yang kita sediakan baru-baru ni, iaitu pencuci mulut, pencuci mulut kita apa? Kuih sagu. Kemudian makanan utama kita apa? Laksa dan kerabu. Okey, di mana kerabu adalah makanan sampingan kita lah. Okey, dan yang makan nasi kita guna kerabu tu. Okey, laksa sumber karbohidrat yang kita ambil lah. Okey, untuk pemasaran kita kelangsungan hidup. Jadi tanya soalan yang spesifik, jangan terlampau umum. Susah untuk dijawab. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Lihat. Untuk menu yang pertama kita mulakan dengan laksa dulu. Dia ada pertanyaan mengenai yang kita buat hari itu, laksa. Apa ada soalan? InsyaAllah kalau boleh saya jawab. Apa bahan yang digunakan untuk buat laksa? Okey, pertama sekali okey, sebelum kita pergi kepada bahan, ada tak yang teringin nak tahu sejarah laksa? Saya. Okey, laksa ni dia berasal daripada perkataan Farsi, kita panggil laksha. Laksha tu dia bermaksud sejenis mie. Asalnya dulu pada kurun abad ke-15, kan tanah Melayu ni kawasan perdagangan kan. Orang daripada China, daripada India kumpul di sini kan. Jadi dia bawa budaya tu masuk ke sini. Mie ni sebenarnya daripada mana? Cina. Daripada China. Jadi kita dapat sedikit sebanyak, kita tirulah sikit, ambil sikit daripada China tu yang kita boleh buat dalam bentuk laksa. Ada lagi satu perkataan laksa
daripada perkataan Hindi, dia bermaksud 10,000 rempah ratus. Hindi kan banyak rempah ratus kan? Okey. Dia nak kaitkan dengan dalam kuah laksa tu kita masukkan serai lengkuas kan? Macam-macam kan? Itulah dia nak bagi tahu tu banyaknya rempah ratus tu dalam kuah laksa kita tu. Okey, faham tak? Kemudian ada lagi soalan? Okey, bahan-bahan lah. Okey, bahan pertama itu kita dah buat kan? Semua dah nampak kan? Apa yang kita guna kan? Okey. Yang kita gunakan macam biasa, tentu yang penting sekali kena ada apa? Mi laksa. Okey, mi laksa tu kan? Yes. Kita boleh beli di kedai yang tu, satu paket tu kita balik rendam. Dia anggaran 1 kilo satu paket tu. Okey, kita buat resepi dia anggaran 1 kilo. Itu kita buat dalam kuantiti banyak untuk satu kelas kan. Jadi saya kecilkan untuk 1 kilo. 1 kilo laksa. Boleh catat tak? Boleh ingat tak? Okey, 1 kilo laksa kita rebus. Rebus bersama asam keping. Rebus sampai dia lembut. Itu simple saja untuk laksa, penyediaan laksa. Manakala bahan untuk kuah, siapa nak jawab? Kita dah buat hari tu. Untuk kuah laksa, apa yang perlu dalam kuah laksa? Ikan. Okey, yang pertama penting sekali dalam kuah laksa kena ada ikan. Ikan ni tak kisahlah ikan apa pun, tapi yang mudah sekali kita nak dapat ikan Temenung. ikan temenung ataupun ikan kembung. Kita rebus ikan tu sampai dia lembut lah. Rebus bersama asam dan garam untuk bagi dia rasa sikit. Okey. Dan kita rebus tu kita biarkan dia sejuk dulu dekat tepi. Tepi tak? Okey. Kita untuk ikan. Okey, kita pergi kepada bahan-bahan yang kita nak masukkan dalam kuah laksa untuk kita kisar. Okey, yang pertama siapa tahu? Bawang. Daun bawang. Cili. Bawang. Bawang. Okey, bawang besar. Cili kering. Okey, cili kering. Benda yang nak kita kisar. Benda yang nak kita kisar tu apa? Bawang besar, cili kering, belacan. Okey, sedikit biji lada hitam. Satu lagi? Lepas tu dengan lengkuas. Puas. Kita nak tahu saja lah tu. Okey, mula balik. Cili kering, belacan, bawang besar dan sedikit lada hitam. Okey, 4 benda tu kita kisar sampai halus. Okey, kemudian kita kena ada lengkuas, serai, daun kesum, bunga kantan, okey, dan asam keping tu yang bulat-bulat tu. Asam Jawa yang ada biji tu. Okay. Yang tadi untuk kita kisar, yang saya sebutkan lengkuas, serai, daun kesum, bunga kantan, asam keping tu kita
just masukkan saja dalam kuah. Okey, isi ikan tadi kita dah rebus, kita asingkan tulang dengan isi tu. Buang tulang tu. Kemudian kita isar isi ikan tu dan tapis supaya tak terlekat tulang. Kita nak makan kan. Okey. Kemudian masukkan sajalah semua sekali dalam periuk kita tu dan masaklah sampai dia mendidih. Ada tak yang tak faham? Boleh tak kita guna asam jawa saja? Tak buat asam keping? Boleh. Kalau kita tak ada asam keping, kita perah asam jawa, kita masukkan dalam kuah tu. Ada setengah tempat dia guna asam jawa juga. Kita boleh minta komen daripada Ustazah Numayati. Masih lagi masakan Melayu tapi menggunakan kaedah Pantai Timur. Cikgu Ustazah Numayati daripada Pantai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di Pantai Timur laksa ni dia berbeza, memang berbeza dengan yang utara. Sebab di Pantai Timur kami guna santan. Nah, kalau di sini kuah dia air saja. Kalau di Pantai Timur kuah dia santan. Lepas tu bahan-bahan dimasukkan pun simple je, tak sebanyak yang utara. Okay, dalam Kelantan cuma isi ikan, lada hitam, bawang merah yang diisarlah dengan blend juga sampai hancur, masak macam tu je. Cuma waktu makan tu dia akan berbeza lah sebab selalunya kami akan gunakan ulam-ulaman tu lebih kurang tapi ada sampingan dia. Dia akan letak kat tepi tu asal limau nipis yang dipotong dengan seketul belacan yang dipotong kecil-kecil lah besar-besar ni. Nanti bila nak makan tu kami akan gaul. Memang sedap. Nanti kita cuba buat macam mana cara nak makan tu. Maka itulah perbezaan dia. Antara laksa utara dengan laksa di Pantai Timur. Asam keping tak buat? Okey, laksa keping pun lah. Laksa keping macam biasa, dia kena lebih masam sikit lah. Kuah dia tu akan lebih masam sikit. Bagi dia rasa macam bau hanya ikan tu akan hilang lah bila masam-masam tu. Ada apa kita tanya? Okey, satu lagi tambahan. Dia ada sambal sambal cabai. Cabai kering yang di mesin, cuma pun lada kering dengan garam saja. Tak ada belacan, tak ada apa. Tu untuk rasa pedas. Bagi orang yang suka pedas. Okey nah. Ada tapi nak tanya. Kalau awak nak tahulah di Perlis kita ni istimewanya, kita kalau ustazah ada sambal, di Kedah ada sambal juga, sambal nyok. Tapi di negeri Perlis kita menggunakan sfera bentuk karipap tapi dalamnya isi nyok. Ataupun pulut panggang, pulut udang tu. Pulut yang kita bakar tu dia berbalut dengan ni kan, pulut udang lah kan. Sini panggil pulut apa? Pulut panggang. Ya. Itu keistimewaan negeri Perlis lah, untuk pengetahuan awak. Okey. Okey, soalan seterusnya. Bilakah dihidangkan? Pakai macam laksa Kelantan selalunya sarapan pagi tak? Mesti kamu heran. Sarapan pagi. Kalau dekat Nak pasal pagi kan, pasal minggu, laksa memang dijual lah di rata-rata tempat lah. Untuk sarapan pagi ataupun majlis tertentu lah. Contoh kalau majlis kenduri kahwin tu untuk sampingan lah. Kenduri contoh cukup kepala yang kalau di sini makan pulut kan. Tapi dia orang utara makan pulut. Kalau di sana laksa lah. Majlis bertunang ke yang simple-simple tu macam tu lah.
Hari raya. Hari raya tu jarang buat. Selalunya kalau di sana pergi kuala nasi dagang. Balik pun makan laksa kat sana. Balik kan? Ya. Boleh makan yang utama pun kalau pagi-pagi tu kat Kuala Perlis memang laksa lah hidangan tu. Kat Nat pun ada. Nak pun ada. Kat Kelantan memang famous dengan laksa tu lah. Ya, jom kita buat lawatan ke Kelantan. Okey. Ada soalan lagi? Ya. Apakah keistimewaan makanan ini? Okey. Saya jawab Boleh. Makanan ini apa yang bestnya sebab dia mengandungi pelbagai khasiat. Okey. Daripada ikan kita dapat apa? Protein. Okey, kita dapat protein, sumber protein, zat besi kan. Okey. Daripada ulam-ulaman ada vitamin kan. Ya. Vitamin C, vitamin E, vitamin K, macam-macam lah. Okey, kemudian keistimewaan yang kedua, laksa ni dia sesuai dimakan oleh semua golongan. Sebab tu senang orang nak buat dia. Buat laksa, semua boleh makan. Anak-anak boleh, orang tua, orang muda kan. Ya. Okey. Kemudian ia mudah didapati. Bahan-bahan yang kita nak buat untuk nak buat laksa ni mudah didapati. Okey, mudah didapati. Kalau dulu orang dulu-dulu apa yang ada dekat tepi rumah tu dah boleh makan dah. Dah boleh buat hidangan untuk keluarga. Kan? Perasan tak? Orang dulu-dulu tanam serai, lengkuas kat tepi rumah kan? Ya. Apa lagi? Selong. Sila ulang-ulang kan. Pokok gajus pun ada kan? Okay. Sebab tu dia ambil pucuk gajus, dia makan bersama laksa. Timun. Yang mana lelaki dulu kebanyakannya kerja nelayan. Betul tak? Senanglah dapat ikan. Okay, jadi itulah hasilnya menu laksa ni. Ada lagi nak tanya? Okey, Aiman. Adakah makanan ini diwarisi oleh generasi yang terdahulu? Ya, betul. Ini adalah makanan yang diwarisi daripada generasi terdahulu, daripada nenek moyang kita turun-temurun, daripada tok nenek kepada mak ayah kita, daripada mak ayah kita kepada kita. Dan tak mustahil daripada kita kepada anak-anak kita. Jadi benda itu takkan putus. Saya sambung sikit apa yang Ustazah terangkan tadi. Asalnya laksa ni makanan diraja tau. Okey, dulu-dulu kawasan kepulauan Melayu ni kawasan yang kuat tau. Orang Melayu ni kuat. Okey, raja-raja Melayu dulu dia suka makan laksa. Tukang masak dia selalu masak laksa. Tapi raja ni pula dia berjiwa rakyat. Bila dia makan tu dia teringat rakyat lah. Okay. Kalau orang istana dia makan, asalnya laksa tu dia diperbuat daripada ikan kelisa. Ikan kelisa tu mahal tau. Okey. Ikan kelisa tu mahal. Rakyat nak makan macam mana tak mampu je tak? Okay, jadi dia pun fikir apa ikan yang sesuai untuk nak bagi rakyat tu rasa sama. Apa yang dia makan. Dia suruh tukang masak dia carilah. Buat research tentang ikan yang boleh buat laksa. Dan dia jumpa ikan yang kita guna tu. Ikan apa? Ikan temendung ataupun ikan kembung. Itulah secara ringkas dia tentang laksa. Ada soalan lagi?
Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Kalau tak ada soalan, kita minta panel pula yang tanya soalan. Boleh? Boleh. Okey, tadi kita cerita pasal makanan laksa saja. Kita tak sentuh makanan apa? Kerabu. Kan? Apa sagu? Kuih sagu. Okey. Okey, sebenarnya memang kita punya aim kita adalah fokus kita kepada 3 menu saja. Iaitu laksa, sagu yang berasaskan sagu dan juga yang berasaskan kerabu, iaitu ulam-ulaman lah. Okay, kita fokus kepada ulam-ulaman ataupun hasil apa? Hasil laut. Okay, sebab kerabu kita boleh guna hasil laut ataupun hasil hutan lah kan. Okay, jadi kita fokuskan yang itu saja. Sebab masakan tu yang sangat mudah untuk kita sedia. Jadi kita boleh sentuh semua sikit lah berkaitan dengan 2 lagi menu. Jika ada pertanyaan, boleh tanya. Makcik belajar buat laksa ni dari siapa? Oh, laksa. Apa? Orang tua dulu ni, anak perempuan memang kena masuk. Jadi daripada situlah nak tak nak kena juga belajar. Lama-lama dia makin pandai lah daripada jadi macam bayar-bayar kamu dulu tak apa-apa nak pandai lagi. Buat banyak kali. Lama-lama makin pandai lah insyaAllah. Okay, ada siapa yang boleh kongsi pengalaman? Siapa pernah masak ke? Pengalaman kita masak baru ni? Kok boleh kita dapat betul-betul. Contohnya sagu yang awak masak hari tu kan? Ada yang masak tak sagu dia, ada yang tak masak. Kan sagu tu saya tengok Ada yang macam-macam tak jadi. Saya nak tahu tak sebab apa? Kenapa gula tak boleh bubuh lagi dalam sagu? Sagu tu nak berdiri ke? Tanya lah. Kita nak tunggu komen daripada Puan Rizwati lah. Okay? Okay. Sagu tu hari tu kita tengok ada yang warna dia muda kan, macam tak nampak molek kan colour dia tu kan. Dia nampak biji pecah-pecah kan, tak ada nampak biji sagu lah. Dia ada yang cantik tu, alhamdulillah. Nak tahu tak sebab apa? Adalah sedikit kesilapan kita. Mungkin masa kita rebus ayak yang kita masukkan tu tak betul-betul mendidih. Okey. Air tak betul-betul mendidih. Bila kita masukkan sagu, biji sagu tu akan pecah. Api yang kita gunakan pun kena kuat. Kalau api slow, air tak mendidih kan? Dia tak betul-betul mendidih. Kalau tak mahu kukus sagu tu boleh tak? Kalau tak mahu kukus boleh. Tapi make sure kita kena kacau lama lah sikit. Bagi biji yang putih-putih tu hilang kan. Tak ada perasan kan ada biji sagu putih-putih yang macam mata ikan tu. Bagi hilang tu lah. Bagi jernih semua. Bagi dia jernih semua. Jangan masukkan gula lagi. Kalau kita masukkan gula awal sangat, nanti sagu tu dia lambat nak kembang. Kita kena masukkan sagu dulu. Kacau bagi dia kembang sikit, baru masukkan gula dan warna. Sagu ni kalau dulu-dulu senang nampak kat mana? Sagu ni, kalau zaman dulu cikgu pokok bumbia kan. Ya, kita dalam sejarah pun kita dah belajar kan. Kita menggunakan pertanian sara hidup, betul tak? Betul. Jadi benda ni dilakukan secara individu ataupun berkumpulan? Individu. Individu? Bulan. Sebab pokok rumbia ni sangat besar. Nanti awak boleh search buat pencarian dalam internet macam mana pokok sagu. Okay, sebabnya pokok sagu sangat besar dan dia perlu diproses dengan secara berkumpulan, bukannya individu lah.
Jadi dari situlah yang kita dapat dan kita agihkan bersama-sama lah. Okay, kita sharing is caring. Nah, macam law ni mudah untuk kita dapat. Pi mana? Kita nak cari kat mana? Kita tak payah nak pi terbang pokok lah bagian tu, tak payah dah. Okay. Kita pergi kedai pasar raya je. Okay, seterusnya. Dalam satu lah ni pun ada macam-macam colour. Siap betul. warna. Ada yang putih, hijau, warna merah. Pink kan? Ada yang pink. Tu Banyak inovasi. buat je. Ya, inovasi. Okay. Awak boleh buat tak? Boleh? Boleh. Agak-agak awak boleh tak mengusahakan bisnes perniagaan kecil-kecilan? Boleh. Cubalah sebab benda tu awak dah UI, awak dah tahu cara kan? Okay, kita cuba buat nanti pada minggu depan lah. Minggu depan. Okay, kelas kamu perlu menerangkan kepada rakan-rakan tahap 2 lah. Macam mana cara nak buat, awak kena terang. Okay, dan kita pun akan buat produk untuk kawan-kawan awak rasa macam mana produk yang kita buat. Okay, baik, seterusnya. Ada lagi soalan? Ada lagi? Sagu ni sesuai makan waktu bila? Sagu. Ya. Sagu yang kamu buat hari tu? Ya. Untuk sarapan boleh. Untuk kenduri boleh. Majlis-majlis kerajaan jamuan ke boleh. Sebab kuih tu dia macam sesuai untuk semua keadaan. Simple. Dan sedap. Betul tak? Sedap tak makan itu? Ya, Aiman. Makan dengan anyok, sagu ni makan dengan apa lagi? Okey, hari tu kita buat makan dengan anyok kan? Ya. Sagu boleh buat dengan apa lagi? Gula melaka. Okey, dengan susu boleh makan dengan susu lagi. Gula melaka. Gula melaka. Lagi? Santan. Santan bagus. Ni mesti biasa makan semua tu. Okey, Aiman terjawab. Aiman ni saja tanya ni dia semua tahu ada macam masak. Lagi. Kalau sagu makan dengan durian boleh tak? Sagu makan sagu ya. Sawo boleh. Kalau buat kuah betul? Sawo. Buat sarawak macam bubur tu. Okey, kita masukkan sagu tu bagi pekat lagi kuah sarawak kita tu. Sedap. Okay, dan awak sifat sagu tu kalau awak tengok macam mana sifat sagu? Lembek. Kenyal. Kenyal. Kenyang. Kan? Kenyal kan? Ya. Okey, dan dia melekeh-lekeh kalau awak pasang kan? Ya. Okey, nanti kita akan tengok besok kita masih lagi menggunakan sumber sagu dan hari Rabu kita akan menggunakan sumber tepung sagu. Kan? Jadi awak boleh nampaklah perubahan, persamaan dan perbezaan antara sagu yang kita buat hari Khamis baru ni, kuih sagu, dan juga esok dan lusa. Okay, cari persamaan dan perbezaan bagi ketiga-tiga masakan itu. Okey? Baik, seterusnya. Ada lagi? Okey, saya nak tanya. Tanya. Kita panggil kuih tu kuih sagu merah kan? Ya. Ada nama lain tak siapa tahu selain daripada kuih sagu merah? Sagu merah jambu. Sagu gula melaka. Sagu yang Kita tengok dia rupa bentuk dia macam apa? Macam Mata ikan kan? Ada rupa macam mata ikan kan? dia ada nama lain lah. Nama lain bagi sagu tu ada yang panggil kuih mata ikan, ada yang panggil kuih beronok sebab dia lembek-lembek, kenyal kan, sifat dia macam beronok kan. Pernah tengok beronok kan? Ada yang tak tahu beronok kan? Ya. Saya Tahu? Okey, siapa tak tahu nanti pergi Langkawi banyak beronok. Beronok buat kerabu. Untuk kerabu betul? Saya nak tanya, orang Kelantan panggil apa kuih tu? Kelantan banyak Tak tahu betul. tak? Okey, di Kelantan kami panggil kuih tu Cik Abang Guling. Sebab dia guling-guling dalam kelapa, dalam nyok tu kan, kita pusing-pusing tu. Cik Abang, bukan Cik Adik Bukan cik adik. Jika adik saya, Abang Soral. Kan? Cik Abang Guling. Resepi masih lagi sama tapi nama Nama saja berbeza, dia ikut negeri lah. Dia take note tu perbezaan Mana kata
Walaupun kita ada soalan ke nak tanya grup sana? Ada yang panggil kuih delima. Sebab dia Okey. macam biji delima tu. Tolong take note sebab menu yang sama tetapi panggilannya yang berbeza. Okey, itu perbezaan lah yang awak boleh kenal pasti. Okey, untuk menu ni. Ada soalan lagi? Ada soalan ni bulan sana? Bulan ni yang tanya, bulan sana tak nak tanya. Yang perempuan ni Okay. masak bagus. Saya tak ada soalan. Fatih, satu soalan Fatih? Banyak soalan ni sebenarnya. Kalau malu main kertas, kita tolong tanya. Apakah generasi muda perlu melarat makanan tradisional ini? Lalu, Belum. buat sikit. Memelihara. Apakah generasi muda perlu memelihara makanan tradisional ini? Kenapa? Generasi muda sekarang ni, awak generasi apa ke apa ni, kena memelihara makanan tradisional ni. Okey? Perlu tak? Dalam masa ni kena Kakak kamu boleh jawab tak? Kawan-kawan kamu sendiri. Kalangan kawan-kawan. Pasal apa kita kena jaga? Cuba kamu jawab. Nafal. Untuk makanan ini untuk mewarisi generasi ke generasi. Okay, bagus. Satu bicara tu. Jawapannya. Lagi ada nak kongsi jawapan? Selain daripada jawapan. Lagi siapa? Sama dengan dia. okey lagi supaya tak lapuk. Betul yang damai. Okey. Okay, pandai. Okey lagi. Sebab apa kita kena pelihara? Okay, terjawab lah. Terjawab soalan. Soalan cikgu, macam mana kita nak pelihara? Agak-agak lah. Macam mana kamu nak pelihara? Mestilah Bulan sana jawab dulu. Nak tanya yang perempuan dulu. Macam mana? Kamu nak jaga benda tu tak apa? Tak tenggelam, tak apa? Tak hilang. Tak hilang dek zaman. Macam mana? Kena Okey, sering masak dengan siapa? Okey, dengan ibu kita lah ni. Masuk dapur tak? Kat rumah? Kita tak mau bagi masakan tu ketinggalan. Dilupakan, kita kena selalulah tolong ibu kita di dapur. Jadi benda tu akan berterusan lah. Sampai ke sampai bila-bila. sampai bila-bila. Yang laki-laki masuk dapur tak? Okey, bagus. Kalau kita tak tahu masak laksa lah misalnya. Sekarang ni macam-macam makanan kan. Ada cheese lah bagai kan. Pizza lah, roti, naan macam ni semua ada. Jadi kalau kita tak pandai masak makanan tradisional ni, lama-lama hilang je tu saja. Diganti dengan benda-benda yang macam yang begini lah. Gen Z makan ni. Macam-macam. Ada cadangan ni. Okey, Aiman. Aiman ada cadangan cepat. Nampak Cara aku kita cakap dah dengan pelihara dah tadi dah isi. Ayo, Kak Aiman. Okey, go Aiman. Cadangan saya Kuat sikit. Cadangan saya rasa kita perlu buat program masakan tradisional dekat sekolah. Setuju tak? Okey, program ni walaupun awak masih di peringkat sekolah, kira kalau kita buat program ni susah tak kita nak buat? Didikan susah ke senang? Senang je kan? Tapi awak perasaan awak macam mana bila awak dapat hasilkan masakan tu? Adakah awak rasa macam alah? gembira. Gembira tak? Siapa seronok kat tangan? Ramai seronok. Mana kita program kita itu berjaya ke tidak? Berjaya. Kena terima kasih kat Cikgu Nomayati dengan juga Puan Nurati. Okey, 1.5 tak tidur lagi. Okey, ada soalan lagi ni? Kan Aiman kata kita boleh buat macam buat program kat sekolah apa ni kan. Kan contoh kalau ada lebih makanan tu kita boleh bagi kat jiran-jiran rumah kita apa semua. Tu depa pun boleh rasa kali kan.
Jadi apa kesan kita dapat kalau kita buat hasilkan tu lebihan tu kita bagi sikit lah. Kita dapat pahala. Ya okey. Dapat pahala lagi. Mengeratkan silaturahim sesama jiran. Mengeratkan silaturahim lagi. Ha? Ya? Iman kata apa contoh ni? Okay, Syazri ada jawapan tak? Dari tadi lagi dah nampak bercakap. Mungkin dia ada jawapan. Apa Syazri dengan Mengekalkan makanan tradisi. mengekalkan makanan tradisi kan? Setuju? Setuju. Okay, jadi itulah yang kita mengharapkan agar makanan tradisional ni dikekalkan, diwarisi. Okey? Janganlah kita biarkan makanan ini lenyap begitu saja. Pupus. Dengan masakan-masakan Korea yang sekarang ni kan. Ya. Disebabkan kita mengagungkan makanan luar sehingga kita lupa makanan tradisional masyarakat di negara kita. Okey, ada soalan lagi? Kerabu pula. Ada orang kata kerabu. Okey, ada soalan kerabu? Apa bahan-bahan kerabu ini? Kerabu apa nak? Bahan-bahan. Bahan-bahan. Itu dah. Kerabu ni kalau kita makan kita sesuai makan dengan apa? Dengan nasi lah. Biasa. Nasi. Kalau kamu nak tanya bila. Bila pun boleh, makan pun boleh. Mungkin dia akan buat makan dengan mi ke, nasi apa boleh kot. Okey, kerabu selalunya kita makan dengan nasi lah. Dan selain daripada makanan untuk seharian hari-hari kat kamu, dia juga adalah makanan yang orang suka buat bila ada kenduri. Ada kenduri. Selalunya dalam masyarakat Melayu ni dia akan tanya, kalau buat kenduri tu, ada tak buat kerabu? Mesti akan tanya. Sebab kebanyakan masyarakat Melayu ni memang suka kerabu. Memang suka. Mana-mana kenduri pun. Abu ni boleh makan saja-saja. Boleh tak makan saja-saja? Boleh. Boleh saja. Nak menghantar saja boleh. Ya, Aiman. Kalau tak perisik boleh tak? Tak letak perisik, boleh? Cuma dia kurang sedap lah sikit kalau berperisik tu sebab dia wangi, lepas tu apa macam dia pekat lagi tau dia punya Apa kan utara orang Kelantan kan? Kalau kat Kelantan orang panggil apa? Kerabu juga. Rabu juga. Kerabu kalau tak. Kerabu bahasa lain lah. Bukan syarat utama tau Toge. Bukan syarat utama. Dia asalkan ulang-ulangan je. Tu Toge tu salah satu yang boleh dimasukkan. Tak malah tak Toge pun tak apa. Ada toge, guna toge, ada apa? Pegaga. Jalan-jalan ada pegaga. Ulang raja boleh. Ulang raja. Jantung pisang. Pucuk ubi. Roti Keladi. Roti ni ada kan? Dekat Langkawi selalunya kerabu letak apa? Dekat Langkawi tak kerabu apa ni? Selalu kalau Langkawi dia buat beronok. Beronok tau beronok apa dia? Sejenis di balok. Kerabu beronok ni selalunya orang buat dengan buah mangga. Apa pelang. Kerabu beronok dia pedas sikit. Dia taklah serumit Sendok. dengan kerabu yang buat ulang-ulangan ni. Sontam kan masakan Siaman. Dia guna betik dengan pelau. Kalau masyarakat Melayu tak? Maksudnya ada yang guna betik dengan pelang juga. Mak dia dah masuk sontam kat rumah. Dia siam. Boleh nak buat kerabu betik, kerabu pelang. Bunga betik, orang pernah tengok tak? Betik. Boleh. Dari plastik kan? Sebenarnya orang dulu-dulu ni dia kreatif lah. Apa saja pucuk-pucuk yang boleh dimakan tu semua dia kecil-kecil tu potong kecil buat kerabu. Gaul saja dengan kalau ada lauk ni macam selalunya isi ikan makanan laut lah. Kerang,
udang, sotong. Bagi rasa lebih manis. Sebab ulam-ulam tu ada macam-macam rasa kan. Ada pahit, ada nak rasa pedas-pedas sikit. Nak tambah daging boleh tak? Boleh. Daging ayam pun boleh isi ayam. Kerang, Pokok lembu. Pokok lembu. Toge tu boleh dengan pokok lembu. bilis, Bilis. udang kering, ada macam-macam. Kalau kita guna je apa yang ada di keliling kita tu, kita gaul sekali menjadi kerabu. Makcik dengan Zaza tahu tak macam asal-usul kerabu ni main dari mana? Kerabu ni memang daripada Daripada masyarakat Melayu pun. Ha. Masyarakat Melayu dulu, zaman dulu. Asal dia dapati bahan daripada sekeliling dia. Kawasan yang terdekat dengan dia tu kan dulu hutan kan. Dalam hutan ni macam-macam lah. Pokok ulam. Dia petik-petik, masak. Kerabu ni paling famous dekat negeri mana? semua negeri. Semua negeri ada. Cara masak Ada mungkin cara dia berbeza. Tapi semua orang makan kerabu. Sebab ada negeri yang menggunakan santan sahaja. Ada negeri menggunakan nyok, isi nyok kan, isi kelapa. Sangai dulu tu sangai. Siapa tak tahu sangai tu apa? Oh. Sangai tu apa? Kita komen sikit. Yang macam kamu buat toge hari tu. Masukkan dalam belakang tu tak ada air ke ada minyak ke. Kita Kamu masukkan bahan saja. Bagi layu-layu tu. Macam tu nak dia panggil. Satu lagi tambahan kerabu ni kalau nak sedap kita makan dengan beras yang kita sangai. Kita jadikan dia serbuk. Okay, macam hari tu kita buat kerabu tu, kita boleh tambahkan dengan beras tu, serbuk beras. Okay, bila kita makan dia akan rasa kerut-kerut sikit. Sedap. Dia bau wangi. Wangi. Okay, Amira. Apakah keistimewaan dan keunikan makanan ini? Unik dia pasal apa? Agak-agak kamu? Kenapa unik? Sebab sedap. Senang nak buat. Sebab bahan dia senang nak jumpa. Ya, bahan senang nak jumpa. Itu keunikan dia lah. Okay? Lepas tu senang masuk dengan mulut masyarakat Melayu. Ya. Kenal dengan tekok dia. Banyak senang kan? Senang nak buat, senang nak jumpa. Mula senang nak jumpa. Lepas tu, unik lah sebab senang nak buat. Kelebihan senang dihidangkan. Senang dihidangkan. Pino memang kan? Senang untuk makan. Semua senang. Semua senang. Jadi keistimewaan lah kan? Dan kalau tengok kos dia tinggi ke tu? Tinggi tak? Kos sangat rendah. Kiranya macam ulam-ulam tu kita tak perlulah nak beli sangat dulu. Kalau orang dulu lah kan. Dia cuma perlu ada itulah lauk saja. Berbudi kepada tanah. Okay, ada soalan lagi? Satu lagi kepentingan dia apa? Keistimewaan? Berhasil? Ya. Nampak orang dulu walaupun orang kampung tapi tak pernah sakit. Betul. Kreatif. Macam umur. Okay, ada soalan lagi? Sebelum kita bersurai. Ada soalan lagi? Tak ada lah. Okey. Kalau tak ada, kita minta sedikit kesimpulan daripada Ustazah lah. Ustazah yang ni bagi Ustazah dan Puan Suwati. Mungkin kita boleh bagi nasihat ataupun kata-kata manis. Okey, untuk buat tatapan murid kelas 6B. 6A, sorry. 6 Arif. Mungkin silakan. Makanya saya nak ucapkan, nak tanya lah kepada semua murid yang terlibat pada hari kita buat masakan hari itu. Kerjasama yang kamu berikan amat baik dan baguslah. Semua bekerjasama, buat kerja pun tak ada yang curi tulang.
sama-sama apa? Sama-sama tolong menolong lagi. Bekerjasama. Bantu. Okey, semua boleh buat kan? Ya. Tak ada yang tulang kan? Tak ada. Ada semua buat. Ada yang cuci ada yang basuh sayur, basuh telur, apa lagi kucai, Sagu. sagu. Lagi orang apa? Blend. Blend. Bantu kau sampai boleh menghasilkan satu menu yang sedap. Okeylah, jadi Ustazah harap kamu boleh praktiklah apa yang kamu belajar daripada makcik apa ni? Makcik apa? Untuk kamu apa ni kamu gunakanlah untuk Meneruskan. dalam kehidupan kamu lah. Tak kira lah kamu daripada kamu masih kan di zaman remaja kamu ke, kamu dah berumah tangga ke, untuk anak cucu kamu ke nanti. Jadi kamu praktiklah ilmu tu. Jangan kamu biarkan ia hilang begitu saja. Gunakan Sampai baik. sehabis baik. Itu saja. Sama juga lah macam Ustazah cakap, saya nak ucapkan tahniah pada anak-anak dan terima kasih kepada cikgu, Ustazah yang sudi bagi saya peluang untuk sama-sama bonding dengan anak-anak, dan terima kasih dengan kerjasama yang sangat baik. Walaupun kita menghadapi masalah juga pada hari itu dengan tak cukup dapur kan, macam-macam kan, tak cukup blendernya, jadi kita dapat atasi dengan baik, alhamdulillah. Yes. Dan semua dapat siap. Saya tengok ramai ada yang tak makan sayur pun tiba-tiba kata sedap kerabu kan. Apa Okey. nak kata you? Siapa tak makan? Dulu tak pernah makan. Tak pernah makan sayur, tiba-tiba bila makan rasa sedap pula kan. Siapa? Okay. Jadi lepas ni masing-masing boleh belajar dekat rumah. Kita tak semestinya kena guna udang, kita boleh guna benda lain selain daripada udang. Apa saja bahan yang ada kat rumah, kita try and error. Okay, boleh? Okay, ringan-ringankanlah tulang masuk ke dapur. Okay. Terima kasih. Ada rezeki. Nak ada kongsian sikit tak? Okey, sama. Ada rezeki mak dia orang apa masyarakat di saya. Kalau dulu dia makan apa? Biat, kena makan biat. Benar. Tapi apa perasaan kamu makan sagu, kuih sagu? Siapa? Komen sikit. Perbezaan sedap. Ha? Perbezaan. Ada perbezaan tak? Dengan siapa? Tak ada lah. Okey, baik. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ustazah Numayanti dan juga Puan Rizwati atas kesudian meluangkan masa bersama kita dalam sesi soal jawab. Okey, untuk demonstrasi masakan Melayu. Okey. Jadi cikgu mengharapkan kerjasama ni akan mungkin boleh diteruskan, dan cikgu juga menjemput Puan Rizwati untuk menyertai kita pada minggu depan, di mana kita akan menjalankan dapur muhibah bersama murid tahap 2. Jadi silakan nanti nak jemput lah. Okey, baik. Baik, dengan itu sekian saja untuk hari ini. Jumpa esok untuk masakan yang kedua, iaitu masakan siap. Okey, baik. Terima kasih.